Beli kereta loan kedai, muka dia berapa persen lah? Okay, example lah. Macam Honda Civic ni lah. Example lah. Kalau kereta ni 30,000 kan, anggaran muka dia kena 10,000? Around 30% lah ke atas lah. Okay, ini yang dari 30%. So, you beli satu kereta kalau mungkin 20,000 punya, muka dia mungkin 4, 5, 6,000 lah. Semua kereta risiko dia tak sama lah. Ada yang kereta dia risiko tinggi sikit punya, kita muka ambil tinggi sikit. Macam kereta 4x4 kan, ramai orang curi kan. Senang hilang kan, Toyota Alphard ke. So itu mungkin kita muka ambil tinggi sikit. Okay, tapi tak sama jugalah semua kereta lain-lain. So kalau you nak tahu loan kedai, biasa kita tak ada ambil dokumen apa-apalah. Cuma you ada IC dengan duit muka saja sudah boleh buat loan kedai. Kalau you mau tahu muka berapa, bulanan bayar berapa, untuk apa kereta kan, you boleh wasabi Awang. Okay, tekan link profile Awang. Awang ada satu katalog you boleh tengok lah. Dalam dia ada tulis semua lah. Udang berapa, ketam berapa, ayam berapa, sayur berapa. Okay, so jangan lupa kalau loan bank dah banyak tak pinjam kan. Okay, carilah Awang. Kita beli kereta used car, bank tak pinjam, Awang pinjam sendiri ya. Follow Awang, dapatkan info dan knowledge kereta.